Saya ingin memaklumkan perkembangan terkini siasatan terhadap kes tomahan rasuah yang melibatkan bekas setiausaha politik kanan Perdana Menteri yang mana dikatakan Albert T telah memberi rasuah kepada beliau untuk mendapatkan semula wang yang diberikan kepada adun-adun Sabah. Ingin saya tegaskan, kes ini merupakan kes berkepentingan awam dan atas faktor itu SPRM telah menjalankan siasatan dengan kadar segera agar tidak dimanipulasi oleh mana-mana pihak. Sehingga saat saya memberi kenyataan ini, SPRM telah menahan ketiga-tiga individu berkenaan iaitu Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin, Albert T atau nama sebenarnya T Jian Cheng dan juga wanita bernama Sofia Rini binti Buyung untuk membantu siasatan. Sofia Rini telah ditahan pada 27 November 2025 pada jam 10.30 malam ketika hadir di pejabat SPRM Putrajaya bagi membantu siasatan. Pada hari ini, pada 28 November 2025, permohonan reman telah dibuat di Mahkamah Majistret Putrajaya dan Majistret Izzah Zulaikha binti Rohanuddin telah membenarkan Sofia Rini direman selama 4 hari sehingga Isnin iaitu 1 Disember 2025. Manakala Albert T yang pada mulanya dijangka hadir pada 1 Disember telah dimaklumkan untuk hadir lebih awal, namun demikian beliau enggan hadir lebih awal dan enggan memberi kerjasama dengan siasatan SPRM yang dijalankan. Albert T ditahan pada jam 10 suku pagi di rumah beliau. Seperti mana semua sedia maklum, Albert T adalah orang yang paling penting bagi membantu siasatan kes ini. SPRM juga telah menyerahkan notis Seksyen 28A/9 Kanun Prosedur Jenayah kepada Albert T yang mana ia memberi kuasa kepada pihak berkuasa yang menyiasat bagi menafikan hak tertuduh untuk berhubung dengan peguam dan mana-mana pihak lain. Selain daripada itu, SPRM juga telah menahan Datuk Seri Syamsul Iskandar bin Muhammad Akin di pejabat SPRM pada hari ini jam 12.51 tengah hari untuk membantu siasatan dalam kes ini. Datuk Seri Syamsul Iskandar datang memberi keterangan di ibu pejabat SPRM pada kira-kira jam 12 tengah hari tadi. SPRM dijangka akan membuat permohonan riman kepada Albert T dan Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin di Mahkamah Majistret Putrajaya pada esok hari. SPRM akan menyiasat kes ini secara profesional dan adil berlandaskan lunas undang-undang yang diberikan. Mana-mana pihak yang mempertikaikan tindakan penahanan ketiga-tiga individu berkenaan juga mempunyai hak untuk mempertikaikannya di mahkamah. Di sini saya ingin memaklumkan bahawa saya telah mengarahkan semua pegawai untuk menangkapkan siasatan dalam tempoh seminggu ini untuk dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara untuk keputusan beliau secepat mungkin. Sebarang perkembangan siasatan mengenai kes ini akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Justru itu saya menyeru semua pihak untuk bersabar dan jangan membuat spekulasi di dalam kes ini. Sekian, terima kasih.